Musyidah, jom naik atas. Saya tak nak cikgu saya, guys. Jom. Bangun. Siapa? Dekat mana ni? Hai, saya Musyidah dari Setia PSS. Hari ini saya nak bawa kawan-kawan ke satu tempat yang menarik dan bersejarah di negeri Perak, iaitu kapal korek Tanjung Tualang nombor 5 atau lebih dikenali sebagai TT5. Jom ikut saya masuk. Kapal korek biji timah di Tanjung Tualang, Perak merupakan antara kapal korek terbesar yang pernah digunakan di dunia. Kapal ini dibina pada tahun 1938 oleh syarikat British bernama Malayan Tin Dredging Limited. Kini, kapal korek ini dijadikan muzium sejarah dan talikan pelancongan. Hasil kerjasama antara kerajaan negeri Perak dan pihak Escape dalam usaha memelihara serta memperkenalkan semula warisan pelombongan biji timah kepada generasi baru. Kalau kawan-kawan datang ke sini, tak perlu beratur lama-lama pun untuk beli tiket. Hanya perlu scan QR sahaja. Senang kan? Luasan kapal ini dianggarkan sekitar 75 meter panjang dan 35 meter lebar dengan ketinggian hampir 5 tingkat bangunan. Kapal ini mampu mengorek tanah sedalam 30 meter di dasar lombang. Muzium ini dibuka setiap hari dari jam 9 pagi hingga ke 6 petang. Jom ikut saya masuk. Kapal korek ini mempunyai 115 baldi besi. Tiap satu baldi seberat 5 tan, iaitu 3 kali ganda berat sebuah kereta kancing. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak macam menakutkan, tapi inilah teknologi yang digunakan lebih 80 tahun dahulu. Loceng ini dibunyikan untuk mengampai dan menerima mesej suatu kapal beroperasi. Kapal korek ini dilengkapi dengan rantai besi yang membawa baldi-baldi kecil bagi mengaut tanah yang mengandungi biji timah. Tanah yang dikorek akan dinaikkan ke atas kapal dan melalui proses penapisan menggunakan air. Biji timah yang berat akan mendap ke bahagian bawah, manakala lumpur dan pasir akan diasingkan. Hasil biji timah yang diperoleh kemudiannya dibersihkan dan dijual. Kerja pelombong dulu memang susah. Mereka kerja di bawah panas terik. Jarang jumpa keluarga. Penat. Tapi itu semua demi rezeki keluarga. Kalau anda datang ke sini, bukan saja boleh belajar sejarah, tapi juga boleh berseronok di Taman Tema Escape yang bersebelahan dengan muzium ni. Best kan? Berdasarkan penglihatan saya, kapal ini diuruskan oleh pihak Escape. Sejauh manakah pihak Escape sudah membantu dalam pengurusan kapal korek ini? Okey, pihak Escape banyak membantu dalam pengurusan kapal korek ini dari segi menyelenggarakan kawasan pameran, menambah baik kemudahan untuk pelawat yang datang serta mempromosikan tempat ini sebagai pusat tarikan pelancongan di Perak lah. Hari ini, TT5 bukan lagi mesin perlombongan, tetapi sebuah destinasi warisan. Pelawat boleh datang tengok sendiri bagaimana kapal ini berfungsi dan belajar tentang sejarah perlombongan biji timah di Malaysia. Banyak sangat ilmu saya pelajari hari ini. Saya belajar tentang sejarah biji timah, kerja keras pelombong dulu dan betapa pentingnya kita harus menghargai warisan negara kita. Jadi, kalau anda ke Perak, jangan lupa singgah ke kapal korek Tanjung Tualang. Saya Musyidah Nabihah, wartawan cilik Setia PSS. Sehingga kita bertemu lagi. Bye! Singgah bermalam rumah Pak Udin, masaklah nasi sayur keladi. Singgah bermalam rumah Pak Udin, makan nasi sayur keladi.